Khalas. Dan yang ketiga, perkara ni jadi hangat sebab dia melibatkan agama. Sepanjang zaman jual je agama mesti laku. Betul. Faham ayat tu. Jual je. Itu yang jadi walid tu. Kahwin beramai. Nikah batin dia. Jual agama tu. Boleh tak walid nak beli? Tiba-tiba je Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam saya baru mendapat wahyu. Walid mendapat wahyu untuk menikah lagi. Dia jual nama tu je. Siapa tak kalah? Jual nama kawan okey lagi. Jual nama Tok Kadir okey lagi. Jual nama Nabi. Sallallahu Saya baru mimpi Mamat suruh saya kahwin lagi. Okay, jadi sambung Ustaz. Jadi bila jadi benda tu semua bercampur aduk dan ketika itu masyarakat dalam keadaan, dan satu lagi boleh kalau saya tambah orang yang keempat. Silakan Ustaz. Ni kita sembang je tau. Ni bukan orang kata benda dah berlaku setahun. Jadi tak logik lah kalau kita bangkitkan isu sekadar nak memadamkan isu. Betul. Tak ada manfaat pun. Jadi kita bercakap. Apa dia? Dan kena tahu juga ada orang yang menggunakan tajuk kita untuk divert beberapa tajuk besar. Okey, betul. Okey, saya faham. Semua masyarakat kena faham benda ni. So bila berlaku, you have to see from this 4 POV. Baik. Mesti kena tengok. Sebab kalau tidak, kita akan sentiasa tenggelam dalam isu, kita akan lemas. Okay. So bila jadi macam tu, kita berlaku. So apa isu dia, dan macam mana kita dibawa daripada satu tempat kepada satu tempat. And then yang paling dahsyatnya, saya tak kena ban pun daripada TV. Okey. Secara lisannya. No. Ustaz tak kena ban. Mana keluarlah sampai ke hari ni. Apa bukti saya kena ban kat TV? Saya hanya dikeluarkan daripada program Salam Baitullah. Okey, di RTM. Itu je. Radio pun sama juga. Radio pun bukannya kita disuruh berhenti. Kita tak pergi kat radio sebab radio duduk di Selangor. Okey. Jadi cerita dia tauliah Ustaz Di Selangor sahaja. Ditarik balik Ustaz. Tauliah. Dan percaya cakap saya, disebabkan tindakan tu, semua negeri lain takut. Nak panggil Ustaz. Adakah itu Sedangkan dia Jabatan kacau, Mufti tak ada masalah pun. Ustaz, adakah itu dia kacau mata pencarian Ustaz dan juga nama Ustaz sendiri? Okey, kalau kita nak cerita kat sini sebab benda dah lama kan. Ya, Ustaz. Saya ada company. Dan itu adalah salah satu kita punya kerja kan. Mata pencarian. Untuk setahun ini, nearly 700,000 saya lost. Allah. Banyak tu. Banyak. Itu daripada start mana tu maksudnya? Daripada Daripada semua sudut.